Okay, ready? Dalam video kali ni Abel akan tunjukkan cara kita nak potong pola kurung pesak yang ada pesak buluh, pahang, gantung dan juga riau. Okay, so dalam video sebelum ni Abel dah tunjukkan step by step macam mana kita nak hasilkan pola berpesak, which is macam mana kita nak buat kiraan untuk nilai pesak atas, pesak tengah dan juga hujung baju. So it's very important untuk you tahu keliling dada, pinggang, punggung. Even though untuk kurung pesak kita tak ada cutting, cutting macam kurung moden yang ada keliling dada, cutting dekat pinggang dengan punggung, tapi kita still perlukan ukuran-ukuran tersebut untuk kita pastikan nanti bila pesak kita dah siap, bahagian dada tak sempit, bahagian punggung pun tak sempit juga. Okey, yang itu Abel dah terangkan dalam video sebelum ni. For those yang terlepas, you boleh check balik dekat playlist video sebelum ni saja. Okey, satu video sebelum video yang ni Abel ada terangkan cara kita nak buat kiraan untuk kurung pesak size L. So dalam video kali ni Abel nak tunjuk cara potong, because as you can see mungkin ada yang confused macam mana kita nak potong pola ni, because everything Abel compilekan dalam satu pola. So actually cara potong ni sangat simple je. Mula-mula kita akan asingkan bahagian badan. So bahagian badan untuk kurung pesak ni dia memang straight, 4 segi macam tu. So kita akan potong ikut outer line. Tapi perasan tak dekat bahagian hujung baju kita ada buat kenaikan 1 inci. So potong ikut line yang paling luar. Yang ni potong dia serong naik ke atas. Untuk kenaikan sisi baju depends. Kalau you nak naikkan 1 inci pun dah memadai. Tapi kalau you nak buat design yang lebih cantik, lebih kembang untuk bahagian pesak sisi, you boleh naikkan sehingga 2 inci. Tak ada masalah. Tapi mungkin bahagian untuk claim hujung baju tu dia akan ada critical sikit, sebabnya nanti kalau hujung baju tu lebih curve naik ke atas, dia akan berkedut. Actually dia ada teknik sebenarnya untuk elakkan baju yang melengkung. Bila kita claim dekat hujung baju melengkung tu, dia ada teknik dia lah. Okey, yang itu dalam teknik menjahit. So sekarang ni Abel terangkan untuk pola dulu. So yang ni pun kita potong sahaja. Ini bahagian tengah badan. Okay, so bahagian leher jangan potong bulat lagi, you just potong straight saja dulu. Lepas tu kita ada turun bahu, which is dalam video sebelum ni pun Abel ada terangkan, ada orang dia buat pola kurung pesak tak turun bahu, tapi dalam style yang kita belajar semalam kita ada turun bahu supaya dia lebih kemas lah. So nanti potong just straight sampai bawah. So pola untuk bahagian badan dia memang lurus macam ni. So kita dah dapat bahagian badan untuk kurung pesak. So pola untuk bahagian badan memang lurus macam ni saja. Okey, untuk bahagian leher, dia ada untuk keruk leher belakang dan juga leher hadapan. Kita akan gunakan kain tu nanti. Okey, simbol yang ni adalah kain dilipat 2. Okey, kain tu you lipat 2 and then tindih dia dekat bahagian tepi kain yang dah dilipat 2 tu. So dia boleh jadi untuk badan hadapan dan belakang, sebab dia sama je. Dia tak macam kurung moden. Kalau kurung moden, you tak boleh samakan atau guna pola yang sama untuk hadapan dan
dan belakang, sebab keruk leher, keruk ketiak untuk hadapan dan belakang berbeza. Tapi untuk pola pesak, kita tak ada keruk ketiak, jadi it's very simple. You boleh gunakan pola yang sama untuk hadapan dan belakang. Sebab beza dia hanya dekat lubang leher. So untuk yang keruk leher belakang boleh buang terus. Tapi untuk keruk leher tepi ni, I will suggest untuk you jangan buang habis. Just lengkupkan sampai sini saja. Lepas tu kita akan lipat ke belakang. Okay, macam ni. So kita akan tinggalkan lebih kurang 1 inci. Okey, so kita akan lipat ke belakang. Kalau you nak potong untuk pola belakang, you akan keluarkan dia. And then kalau you nak buat untuk bahagian hadapan, you boleh lipat dia ke belakang. So dia akan dapat leher untuk hadapan. So dia boleh guna both side lah. Okey, untuk hadapan dan juga belakang. So yang ini untuk pola badan. Sekarang kita nak potong pola tangan pula. Okey, so yang ini pola tangan. Pola tangan pun sama juga. Potong sahaja ikut outer line, line yang paling luar. This one is hujung tangan. Okay. Yang ini adalah panjang tangan. Panjang tangan dia 22 inci. Just in case kalau you nak pendekkan pun tak ada masalah. Just potong sajalah. You ukur daripada sini sampai sini. You nak panjang tangan tu berapa. Lepas tu you potong atau lipat dia bagi pendek. Okey, yang ini adalah keruk yang kita akan buang. Sometimes orang buang dekat pangkal lengan. Sometimes orang buang dekat hujung tangan. Kalau you nak buat dekat hujung tangan, masukkan 1/2 inci. Lepas tu curvekan dia. Lepas tu kita buang dekat bahagian hujung tangan. Yang ini ada pilih untuk kita buat teknik kita buang dia dekat pangkal lengan. Okey, siap dengan badan, siap dengan tangan. Sekarang kita nak potong bahagian pesak. Okey, ini pesak buluh. Pesak buluh ni dia memang akan serong daripada bawah pangkal lengan ni, dia akan serong keluar. Dan 5 inci ni depends, kalau you nak buat lebih lagi pun boleh, tapi biasanya for pesak buluh just nice untuk you buat 5 inci. Kalau you nak buat lebih lagi, sebab tu kita ada pilihan pahang, gantung dan juga riau. Normally orang akan kembangkan hujung baju tu kalau dia pilih design pahang, gantung atau riau. For buluh biasanya dia just nice saja 5 inci. Dan semalam kita ada bagi tahu this one is standard aras, minimum untuk ponggong. Nampak tak, dia dekat je, dia tak kembang sangat. Okay, siap dengan buluh. Yang buluh ni dia ada pasangan dia kekek. Okey, kalau pesak lain tak ada kekek. Buluh dia ada pasangan dengan kekek. So yang ini adalah buluh. Ini yang kita akan, kekek ni yang akan membentuk sebagai segitiga. Dan dia akan sambung dengan dekat sini. So yang ini adalah pasangan untuk buluh. Yang pesak lain tak ada bahagian kekek.
Saring ketepikan dulu pesak biluh adalah akan potong pahang, gantung dan juga riau. So yang ni untuk pahang. Pahang pun sama juga. Just potong. Okey, nampak tak ada kenaikan dekat bahagian hujung. Okey, sebab hujung sisi baju memang kita akan naikkan dalam setengah inci, 1 inci macam tu. Tapi my suggestion, if you tak pasti lengkuk tu macam mana, it's okay, sambung pesak dekat badan dulu. Okey, sambung pesak dekat tangan, lepas tu cantumkan dia dekat badan, and then later on lepas dah siap jahit semua part yang paling last adalah hujung baju, time tu baru you trim bagi dia lengkuk yang sama, bagi dia tak bercetak antara sambungan pesak dengan badan. Sometimes dia lari jauh, lari sikit, sometimes bahagian badan tu labuh sikit berbanding pesak. Jadi my suggestion, if you tak biasa deal dengan baju-baju yang berpesak, bahagian pesak biar buat labuh lebih. Instead of you potong dekat sini, nanti biar lebihkan kain dekat paras sini 1 inci atau 2 inci macam tu, termasuk basi lah kan. Okay, biar lebihkan dia, supaya nanti bila you dah jahit semua bahagian, last part yang kita nak cantikkan adalah hujung baju. So hujung baju tu kita boleh trim dia bagi cantik. Okay, so that's my suggestion lah. So yang ni potong je. Yang ini memang kita akan buang supaya dia nampak ada cutting curve yang cantik ke paras pinggang. Yang ini paras punggung dan hujung baju. Hujung baju untuk pesak boleh buat kembang lagi ikut suka. Okey, bahagian ni pula untuk pesak gantung. Okey, pesak gantung dengan pesak pahang tadi, yang membezakan dia adalah pesak gantung tu dia ada pisah dekat bahagian antara pesak atas dengan pesak bawah. Tapi cara gunting lebih kurang sama je. Okey, pisang hujung pun kita ada slightly naik ke atas. Ini kita potong lurus saja. So siap dengan pesak gantung L, which is yang ini nanti kita akan pisahkan. So dia akan ada pesak atas kita potong asing, pesak bawah potong asing. So nanti bila masa jahit dia ada cantuman jahitan dekat bahagian sini. Sama juga cara gunting. Nanti after dah siap gunting semua 4 pesak, Abel akan letak dia side to side untuk kita tengok perbezaan antara keempat-empat design pesak.
So as you can see, dekat bahagian sini ialah bahagian tangan. Okey, tangan dekat sini, yang ini pesak buluh, dan ini kekek dia. So kita akan cantum macam ni. Tapi disebabkan untuk pahang, gantung dan riau dia tak ada bahagian kekek. Sebab tu you perasan tak, instead of dia terus ke atas, dia ada macam anjak ke tepi sikit. Okey, untuk pastikan bila kita pakai baju berpesak tu, kita tak rasa sempit dekat sini. Sebabnya untuk bahagian tangan kita tak ada keruk tangan as macam kurung moden. Jadi kurung pesak ni semuanya bersegi-segi. Jadi untuk elakkan kita bila kita pakai baju berpesak tu, bahagian dada kita sempit, so dia ada, kalau you perasan, sebab tak bila berdinding bahagian buluh dengan pesak lain, dapat dia ada lebihan sikit dekat situ. Macam tu. Okey, dan yang ini adalah paras pinggang. Sebab tu ada terangkan dalam video sebelum ni, part merajah pola. Okey, kalau you nak gunakan pesak buluh, kita boleh tambah lebar untuk hujung baju. Okey, dekat bahagian sisi you boleh tambah berapa banyak yang you nak. Contoh macam dalam suggestion kita 5 inci dah cukup memadai dah, since kita punya bahagian punggung tak sempit. This one ialah garisan minimum untuk punggung. For those yang terlepas, boleh refer balik video sebelum ni, apabila ada tunjuk cara macam mana kita nak kira minimum value untuk bahagian dada, pinggang dan punggung. Untuk kita buat satu kiraan pesak, bila baju pesak tu dah terhasil, kita tak adalah rasa macam sempit atau sendat dekat bahagian dada dan punggung. Okey, so boleh refer sebelum ni. So yang ini Habib bagi tahu, kita boleh tambah je. Okey, tak ada masalah pun kalau kita nak tambah besar sikit dekat bahagian hujung pesak buluh, tapi nanti dia akan jadi macam terlalu besar. Okey, sebab dia tak ada cutting bahagian pinggang. Jadi sebab tu instead of buluh, you boleh pilih pahang, gantung dan riau yang ada cutting pada paras pinggang. Okey, ini adalah paras pinggang dia. So dalam video sebelum ni pun ada diterangkan macam mana kita nak buat kiraan minimum untuk bahagian pinggang. Sebabnya cutting masuk dekat bahagian pinggang tu tak boleh suka-suka hati. Okey, takut nanti bila kita pakai baju tu pinggang kita ketat pula, ataupun baju tu tak boleh masuk. Okey, sebab as we know, baju kurung berpesak ni dia tak ada zip belakang. Dia hanya ada belahan lubang leher baju kurung sahaja. Kalau untuk baju kurung moden, kalau you nak buat cutting tu masuk lebih sikit pun tak jadi masalah. Sebab normally yang ada cutting-cutting dekat bahagian pinggang tu, kita akan support dia dengan ada zip belakang. Untuk pesak, untuk kurung berpesak sangat jarang dan agak rare lah kalau you jumpa yang ada zip belakang. Normally orang tak buat zip belakang untuk yang berpesak. Jadi you kena make sure bahagian pinggang, even though you kata nak ada cutting, nak masukkan, jangan kurang daripada nilai minimum. Okey, kalau you kurang daripada nilai minimum bahagian pinggang, nanti sama ada baju tu tak boleh masuk, ataupun yelah, baju tak boleh masuk dan dia ketat dekat bahagian pinggang kita. So yang tu Abil dah explain dalam video sebelum ni. So sebab tu, okay, instead of dia yang untuk buluh dia ada kekek. Okay, kalau dia tak ada kekek, dia ada macam keluar sikit lah. And dia ada cutting dekat bahagian pinggang. So untuk 3 pesak yang ni, pahang, gantung dan riau, nampak tak? Style dia sama je. Style atas dia sama je, which is kiraan dia pun sama. Yang membezakan dia adalah design dekat bahagian bawah. Kalau pahang, dia satu piece, satu helai dia tak ada potong bahagian sini. Dia tak pisah antara pesak atas dengan pesak bawah. Dia satu keping hadapan, satu keping belakang. Nanti kita akan sambung dia, curve dia macam tu, sambung jahit. Lepas tu masa kita nak attach dia pesak dengan tangan, kaedah jahit sama dengan macam mana you nak jahit sambung pesak buluh yang dah siap pasang kekek, nak sambung ke tangan. Cara dia sama je. Sebabnya Abil actually dah sediakan video jahit, tapi video jahit tu Abil just tunjukkan macam mana you nak settlekan pesak buluh, which is yang ini kita sambung dengan kekek, dah siap sambung dengan kekek, kita akan jahit dekat tangan. Tapi ada juga ramai student yang tanya, kenapa tak tunjuk
tutorial untuk pahang, gantung dan riau. Sebab dia kata cara nak jahit kurung pahang, gantung dan riau ni, cara nak attach dia dengan badan sama je kaedah dengan pesak buluh yang dah siap jahit kekek. Okey, refer balik video tu. Okey, pesak buluh macam mana kita sambung dengan kekek. So ibarat macam pesak buluh yang dah siap kekek ni, ibarat yang itulah teknik yang you akan guna untuk cantumkan pesak pahang, gantung dan riau kepada tangan. Sebab tu kita tak naklah buat video yang berulang-ulang sebab teknik dia sama je. Okey, so yang ini buluh, pahang, gantung, riau, sama je teknik untuk sambung pesak ke tangan. Yang beza dia, okey, pahang dia satu helai hadapan, satu helai belakang. You jahit sisi tu sambung hadapan dan belakang, lepas tu attach dia dengan jahit sambung dengan tangan. Untuk pesak gantung, dia ada pisah dekat bahagian sini, which is nanti you kena jahit hadapan dan belakang dulu. This one also hadapan dan belakang. Nanti baru jahit attach dekat bahagian pinggang, baru attach dia dengan bahagian tangan. Yang itu sekadar teknik jahitan saja yang berbeza. Tapi untuk riau, ramai orang biasanya kalau dia nak baju tu kembang-kembang, biasanya dia pilih riau. Sebab kalau you perasan, dekat sini ada kain yang dilipat dua. Dia tak sama macam pesak-pesak yang lain. Nampak tak, pesak yang lain tak ada pun simbol kain dilipat dua. Semuanya potong. Maksudnya satu keping hadapan, satu keping belakang, satu keping hadapan, belakang, satu keping hadapan dan satu keping belakang, which is you kena jahit, cantum, baru cantum lagi. Yang itu teknik untuk buluh, pahang dan juga gantung. Tapi untuk riau dia ada slightly different sikit, which is dia akan pisah juga bahagian sini. Okey, dia akan pisah untuk pesak atas dan juga pesak bawah. Tapi yang untuk bahagian sini ni ialah kain yang dilipat dua. Ada tunjuk contoh dekat kertas. Okey, misal kata kain tu you lipat dua, and then you letak tindih pola dekat atas tu. Dia tak terpisah lah. Dan you nampak tak, ira dia bukan straight ke bawah. Bila kita letak pola macam ni dekat kain yang dah dilipat dua, selak sikit tengok, dia punya ira tu dah serong. Dia bukan straight ke bawah macam ni, dia serong. So bila ira tu serong, and then you buat pula bahagian ni lagi kembang, so hasil flow dia memang cantik. Sebab tu kalau you nak buat kurung pahang with flowing yang kembang-kembang, normally orang pilih riau. So itu je lah teknik dia. Nanti bila potong, buat kain ira serong, lepas tu pisahkan kan tadi dekat atas dan bawah. So nanti jahit cantum. So kat atas ada dua keping, bawah ada satu keping je. Sebab nanti bila kita buka kain tu jadi satu keping. Dia kain yang dah dilipat dua. Mungkin dekat sini tak nampak sangat sebab kita play around with paper. Kalau kita play around with kain, baru nampak jelas. Okay, so yang ini nanti dia akan jahit cantum dulu hadapan dan belakang, and then baru dia jahit cantum atas dan bawah. Kemudian barulah seluruh pesak ni dia akan jahit cantum ke tangan. Teknik nak jahit pesak ke tangan sama je dengan teknik nak jahit buluh yang dah siap kekek ke tangan. Sebab tu Abel tak ulang bahagian menjahit banyak kali untuk pelbagai pesak. Sebabnya teknik jahitan cantum bila pesak tu dah siap nak cantum ke tangan, teknik dia sama je untuk semua jenis pesak. Okay, so kita settle dengan bahagian pesak dan tangan, juga badan tadi. Sekejap lagi Abel nak potong bahagian poket sisi. Okey, Abel lupa nak tunjuk cara merajah pola poket sisi. So Abel akan potong bahagian poket sisi dan juga lapik leher. Okey, so sekarang ni kita nak buat untuk saiz poket tu. So untuk saiz poket ni dia sama je untuk semua saiz. Dia boleh gariskan satu garisan lurus ke bawah. Okay, and then tandakan point 1 inci. Yang ini ialah mulut poket 6 inci yang kita nak masukkan tangan. Yang ini kantung atas, this one is kantung bawah. So kantung bawah dia lebih kurang 5 inci.
So this one is 5 daripada sini ke sini 5. Yang ni mulut poket dia 6. So yang atas ni kita punya atas tu 1 inci. Okay, dia tak adalah tiba-tiba kita nak buat poket tu tiba-tiba terus ke mulut poket. So dia akan ada atas ni sikit 1 inci, lepas tu mulut poket, and ini ialah kedalaman kantung tu. Lipat kertas tu 2, lipat 2. Okay, sebab kita nak buat dia punya kantung kan. So dia punya lebar kantung tu dia depends pada bahagian pesak ni. Okay, so yang ni macam mana kita nak tahu? Okay, yang ni adalah paras pinggang. So paras mulut poket kita separuh tu kena letak dekat paras pinggang. So yang ni 6. So 3 kita boleh lipat 2 lain. Okay, nak tandakan dia untuk bahagian tengah mulut poket. This one is 1, this one is 6 mulut poket. Dari bawah mulut poket ke kantung ni adalah nilai dia 5 inci. So untuk mulut poket ni kita bahagi 2. Bahagi 2 dia dapat 3 inci atas, 3 inci bawah, which is garisan ni yang kita akan letak dekat paras pinggang. Yang ni pesak buluh, ini paras dada, pinggang, punggung. So dekat bahagian pinggang ni kita akan letak dia. So kita akan letak dia macam tu. Okay, so you punya besar bahagian poket ni dia akan sama dengan bentuk pesak kita. Lepas tu dia akan ada straight dia bukan straight, dia macam kita serongkan sikit ke atas. So, macam mana nak lukis? Okay, macam ni. Terus kita dah tandakan tengah 6 inci tu, mulut poket tu kita tandakan tengah. Okay, this one is tengah. Dia akan sama dengan paras pinggang. Okay, so letak kat sini. So ambil pembaris, gariskan lurus. Untuk kita ikut bentuk pesak kita tu. Okay, so macam tu. Sekarang ni kita tak nak dia lurus sangat, kita naikkan sikit je ke atas. Okay, so ni cara kita buat poket sisi. Poket sisi ni okay, besar mana dia depends pada you punya saiz pesak buluh tu. So macam mana nak tahu? Macam tadilah ada bagi tahu, buat saja satu garisan lurus. Okay, don't worry about dia punya lebar berapa, tak payah tahu dulu. Buat satu garisan lurus sahaja, which is 1 inci dekat atas. Start mulut poket daripada sini, ukur dia 6 inci. Lepas tu kantung dia 5 inci. So bila you dah buat satu garisan lurus, antara mulut poket ni cari point tengah. So point tengah ni yang kita akan padankan dia dengan bahagian pinggang. This one is dada, pinggang, punggung. So letak dia dekat sini. So kita ikut je bentuk pesak tu. Sebab nanti dia akan attach dengan bahagian pesak sisi kita. So kita akan dapat bahagian satu kantung lengkap lah. Okay, so kita potong dia. So kita dah dapat pola poket sisi. Pola poket sisi tu dia akan ada pada paras pinggang mulut poket tu. So dia akan ada dekat sini lah. This one is paras dada, pinggang, punggung. Macam tu. So nanti bila kain tu, bila kita jahit bahagian poket, sebenarnya kan bahagian pesak buluh tu dah ada bahagian hadapan dan belakang. So dia akan ada sekeping besar macam tu. So kita letak poket dekat situ. Okay. So next adalah akan potong bahagian lapik leher pula. Okay, yang ini adalah lapik leher. So untuk lubang leher, you boleh refer balik cara macam mana kita buat kiraan untuk lubang leher. So untuk keliling ni, you just perlu tambah 2,5 inci sahaja. Selepas kita dah buat lubang leher tu, you boleh tambah 2 inci atau 2,5 inci. Macam tu. You buat tambah keliling saja untuk dia punya lapik. Termasuklah belahan. Kat sini untuk dewasa belahan dia dah lebih kurang 4,5. Yang tu dah standard lah. So dekat sini pun 2 inci juga.
Untuk lapik leher ni, ada orang dia buat lebih besar dekat bahagian belakang. So depends pada design dan depends pada style orang tu menjahit. So kalau macam ni, this one normally yang ni dia basic one lah. Okay, yang ni yang you akan gunakan untuk buat lapik leher. Okay, siap dah potong. Yang ni bahagian badan, which is you boleh kongsi untuk hadapan dan belakang. Kalau you buka benda ni, dia akan dapat badan belakang. Kalau kita lipat ke bawah, dia akan dapat badan hadapan. So yang ni bahagian tangan. Okay, kat arah sini. And then ada bahagian pesak yang berkikik, which is yang itu adalah pesak buluh. Kita letak dekat bahagian sini. Kita dapat pesak buluh. Okay, which is adalah diterangkan juga tadi. Untuk bahagian poket sisi. So kita akan letak dia dekat bahagian mulut poket, berada dekat tengah-tengah, dia lebih kurang je tengah-tengah bahagian pinggang. So yang this one dah settle. Untuk lapik leher pun ada juga, depends. Kalau ada orang dia nak buat piping, ada orang dia nak buat lapik leher. So boleh guna ikut kepelbagaian cara you jahit nanti. So pesak buluh dah ada. This one is pesak pahang, and then pesak gantung, dan juga pesak riau. So yang itulah benda-benda yang the very basic type untuk design kurung berpesak. So for those yang nak dapatkan pola, boleh contact Abel. Dan juga kita pun dah ada sediakan kelas video-video jahitan percuma, which is yang itu kalau you nak dapat, you boleh contact kita juga. Okay, kat dalam tu semua kita tunjukkan step by step cara potong kain ikut kurung pesak buluh. Lepas tu ada step jahitan yang lengkap lah daripada A to Z. Yang tu boleh contact kita. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Next video InsyaAllah Abel akan sediakan untuk desain kanak-kanak pula.